Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah alias perunding hartanah anda akan merealisasikan impian anda. Selamat datang ke House Tour yang ke-28. Hari ini saya berada di projek Arawani yang terletak di Bandar Puteri Bangi. Projek di sini mempunyai 3 type iaitu bungalow, semidi dan juga semidi cluster. Hari ini di belakang saya merupakan semidi cluster. Jadi tunggu apa lagi? Saya dah tak sabar nak bawa anda tour ke dalam. Jadi ini adalah car porch. Bagi unit ini boleh memuatkan 2 buah kereta, dan di sebelah sisi rumah ni ada extra land yang panjangnya lebih kurang dalam 10 kaki dan memanjang sehingga ke belakang. So jom kita tengok. Okay, extra land ni sehingga ke belakang, dan di bahagian sisi ada sliding door, dan di bahagian sini ada laundry area di mana anda boleh letak washing machine di sini, disediakan dengan pipe, dan di sini attach dengan kitchen area. Tapi saya tak nak tunjuk lagi. Jom kita masuk ke dalam rumah melalui pintu utama. Hai, silakan masuk. Jadi ini adalah kawasan foyer entrance, dan ini sebenarnya adalah open space. Separator ini adalah sebahagian daripada ID sahaja. Untuk pengetahuan anda, projek ini adalah berstatus freehold dan individual title dan mempunyai gated dan guarded. Sekarang saya berada di living hall. Di bahagian sisi living hall ni mempunyai glass door yang akan memberikan pencahayaan kepada ruang ini. Tambahan pula ketinggian ceiling bagi projek ini melebihi 11 kaki. Di sebelah living hall ada kawasan dining area yang boleh memuatkan 8 ke 10 orang. Tapi sebenarnya di rumah ni ada 2 kawasan dining area, satu di sini dan satu di belakang. Jadi kalau anda hanya memerlukan satu dining area saja, mungkin anda boleh convert ruang ini kepada ruang keluarga. Dan di sebelah sini ada sliding door yang saya tunjukkan tadi. Ia boleh akses ke bahagian luar rumah. Seterusnya, jom kita tengok di sebelah sini pula. Sebelum kita sampai ke kawasan dining area yang kedua, di sini ada store room. Dan ini merupakan dining area yang kedua. Dining area ni boleh memuatkan dalam 6 orang, dan bersebelahan dengan dining area ada guest room. Guest room ni besar dia, boleh memuatkan queen ataupun king bed, dan di guest room ada juga sliding door yang mana anda boleh akses ke bahagian luar. Untuk pengetahuan semua, bagi unit semidi cluster mempunyai 4+1 bedroom. Jadi di level 1 ada 1 bedroom dan di level atas ada 3 bedroom. So, jom kita ke ruang yang seterusnya. Seterusnya kita ke bathroom. Ini adalah bathroom bagi level bawah. Wah, sungguh besar kerana ia mementingkan keselesaan bagi tetamu anda. Di sini ada kawasan favourite saya, iaitu kitchen area. Wow, pemilihan colour yang menampakkan kitchen area ini nampak lebih eksklusif. Untuk pengetahuan anda, di type semidi cluster ada 2 bahagian kitchen, iaitu satu wet kitchen dan satu dry kitchen. Ini merupakan dry kitchen, dan di sini pula adalah wet kitchen. Di bersebelahan dengan wet kitchen kita ada laundry area, ataupun anda boleh jadikan sebagai maid room, dan ini adalah pintu untuk anda akses ke bahagian luar rumah.
Jadi dah selesai di bahagian level ground floor. Saya dah tak sabar nak bawa anda ke level atas pula. Jom. Sekarang saya dah sampai di level atas. Untuk pengetahuan semua, projek Arawani ini sangat strategik kerana ia berdekatan dengan pelbagai kemudahan seperti Masjid Bandar Seri Putra, KTM, Bangi dan juga Pasaraya. So, seterusnya jom kita lihat apa yang ada di sebelah sini. Di sini ada satu storeroom dan ini adalah bilik yang pertama bagi level atas. Saiz bilik ini besarnya boleh memuatkan queen ataupun king bed dan mempunyai bilik air yang sendiri. Seterusnya, jom kita ke bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni betul-betul bersebelahan dengan bilik yang pertama tadi. Dan sekarang kita dah sampai ke bilik yang kedua. Bilik yang kedua lebih besar daripada bilik tadi kerana dia ada ekstra ruang dan juga ada balcony di bahagian sini. Saiz balcony ni lebih kurang 5 kali 5. Mungkin anda juga boleh convertkan kawasan ini kepada walk-in wardrobe. Dan di sini ada dressing area. Dan bersebelahan dengan dressing area ada bilik air. Okey, dah selesai bagi bilik yang kedua. Jom kita ke ruang yang seterusnya. Seperti yang anda lihat, bagi level atas mereka menggunakan laminated timber flooring dan ia memberikan kesan eksklusif kepada ruang atas. Dan ini adalah kawasan family area. Dan ID menjadikan ruang ini sebagai ruang office. Dan bersebelahan sini ada glass window yang mana boleh memberikan pencahayaan kepada ruang ini. Dan akhir sekali, saya nak bawa anda ke master bedroom, iaitu betul-betul bersebelahan dengan family area. Wow, nampak sangat mewah dan lebih besar daripada bilik-bilik yang lain. Semestinya master bedroom ni boleh memuatkan katil yang bersaiz king bed dan sebelah sini ada walk-in wardrobe. Dalam walk-in wardrobe ni sendiri ada kawasan dressing area dan ini adalah built-in wardrobe dan bersebelahan dengan walk-in wardrobe ada master bathroom. Nama pun master bathroom jadi saiznya lebih besar daripada bathroom yang lain. Jadi dah selesai house tour kita pada kali ini. Tapi jangan ke mana-mana, tunggu untuk saya recap. Selesai sudah house tour kita pada kali ini. Ini adalah projek Arawani yang terletak di Bandar Seri Puteri, Bangi. Projek ini mempunyai 3 type iaitu bungalow, semidi dan juga semidi cluster. Unit yang saya baru sahaja tour tadi adalah unit semidi cluster. Bukaan bagi unit ini adalah 35 kali 80 dan keluasan binaannya adalah 3,243 kaki persegi. Projek ini menawarkan pelbagai pakej yang menarik, antaranya adalah free MOT, free SPA legal fees dan juga free loan legal fees. Jika anda berminat dengan projek ini ataupun mempunyai hartanah dan memerlukan khidmat nasihat saya sebagai perunding hartanah, anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Bagi siapa yang belum subscribe YouTube channel ini, anda boleh subscribe, like dan share. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman atau rumah impian yang tersendiri. Saya Izzah Alias, perunding hartanah anda akan merealisasikan impian anda
Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memanjang. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bersebelahan dengan license dress. Dan bersebelahan sini. Bersebelahan dan sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Semula. So, ini adalah kawasan dressing area dan di belakang saya ni ada built-in